Yang penting saya melaksana. Saudara-saudari, tak ada siapa boleh hentikan kita. Kalau saya tak menang, tak apa, saya teruskan kerja saya. Kerana saya mahu selalu ingat bila kita mula keadilan. Kalau dalam setiap zaman kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita perlukan masa. Kadang-kadang kita perlukan diingatkan. Tengok, 1998 masa SIM masih muda. Sekarang kurang muda. Mereka buat training di kalangan graduan Cina. Kita kena hidupkan balik, saudara-saudari. Kena masukkan sekali, saudara Hi. You pun kena dengan Goh kena kongsi. Sekarang bukan muda lagi. Sekarang sudah hampir otai. Sudah hampir otai, kena cerita dengan pengundi muda, dengan anggota muda. Masa atuk muda dulu. Azmizam jangan gelak. Azmizam pun tak muda lagi dah. Ya, bila saya muda dulu, saya pilih parti berbilang kaum. Dan ini adalah satu kemenangan rakyat yang besar. Apabila bukti-buktinya terlampau jelas, sampaikan kehakiman, tidak boleh melihatkan bagaimana itu. Jadi ini yang penting ya. Kalau bandingkan dengan kes Anwar Ibrahim, dia kata, alah dulu kan kata kehakiman ni bias lah apalah sebab Anwar disabitkan. Tidak. Anwar apa dia? Dia katakan kes Anwar tidak menyebabkan duit. Dia kerana dia gempak je, tapi gempak saja. Tu masuk 6 tahun. Dia lain tau. Nurul Izzah. Dia berlawan sekarang ni. Nurul Izzah. Juga saya kenal betul. Tahun 99 masa reformasi, dia puteri reformasi, saya ketua pemuda. Izzah ni bukan politik, sebelum politik pun. Dia masuk universiti mana? Masuk satu universiti di Perak. Saya tak nak sebut nama universiti, kesan. Perak, jauh dengan mak. Masa tu bapa dalam penjara. Duk menangis. Saya jumpa mama menangis. Saya dia telefon saya, yang anak menangis. Jadi macam mana selesai? Kita nak berjuang ni. Bapa dalam penjara. Saya ketua muda. Kita nak round. Presiden masa tu, mama dia, Wan Azizah ni, presiden parti. Saya kena selesaikan masalah ni. Apa saya buat? Saya tukar universiti. Daripada Perak, pergi universiti Selangor. Saya buat. Bukan orang lain buat. Itu cerita universiti. Cerita politik lagi lah. Speech dia yang pertama. Course dia macam ucapan. Boleh tanya dia. Jadi saya kenal dua-dua. Saya kenal dua-dua ini. Jadi orang tanya saya, apa ulasan saya? Saya bukan parti keadilan, saya parti PAS. Apa saya nak sibuk? Tak ada relevan pada saya. Tetapi dalam masa yang sama, pertama saya bertanggungjawab kerana saya kenal dua-dua. Kedua, mereka dalam kerajaan. Rafizi bila dia cuti sebagai menteri, dia bukan hanya beri kesan pada parti keadilan, dia beri kesan pada kerajaan, pada kita. Sebab itu kita kena ulas. Sebab mereka sebahagian daripada kerajaan. Kita kena nyatakan, bagi penerangan yang sebenar. Dan sebab itu saya, kalau orang tanya, apa cerita dia ni? Apa cerita dia ni? Cerita dia bukan salah Rafizi, salah Nur Izzah. Cerita dia masalah dia. Presiden parti. Bapa Nur Izzah, Anwar Ibrahim. Apa masalah dia? Masalah dia jadi Perdana Menteri sekarang. Orang dah makin lama makin tahu pekong dia. Macam-macam masalah. Kes pun ada. Ni bulan 6 ni ada kes ni. Yusuf Rauta, Rafizi. Apa-apa jadi pada dia? Apakah timbalan dia akan pertahankan dia? Sebagai seorang presiden parti, paling penting bagi dia, presiden parti yang bermasalah lah. Presiden parti kalau tak ada masalah, apa dari masalah Tuan Guru Hadi, dia presiden. Apa dari masalah dengan timbalan? Tak ada masalah. Sebab apa dia tak ada masalah? Sebab dia tak ada masalah. Anwar Ibrahim ni ada masalah. Jadi dia bergisau dengan timbalan presiden. Jadi dia terpaksa ambil timbalan presiden yang tidak akan tinggalkan dia, yang akan terus mempertahankan dia
Waima apa pun yang keluar. Macam mana pun serangan. Macam mana betul pun dokumen. Macam mana betul pun pekong, apa yang disebut tentang pekong dia dan sebagainya. Dia kena pastikan timbalan dia itu akan tetap mempertahankan dia. Siapa lagi daripada seorang anak yang boleh mempertahankan? Dulu masa first round, second round, Presiden Parti Wan Azizah. Itulah kerja Wan Azizah, bertahan. Apakah Wan Azizah setuju semua? Tak setuju. Saya tahu, saya dekat dengan dia. Dia presiden, saya ketua pemuda. Macam-macam dia cerita kat saya. Ada sikit-sikit ada juga saya cerita. Tapi banyak lagi saya tak cerita. Tetapi abang dia tinggalkan dia takkan tinggal. Sebab dia isteri. Dia pernah cakap, dia kata, you banyaklah cakap Izam, you bolehlah bising. You habis you bertekak dengan dia dalam mesyuarat. Saya berkata mesyuarat bertekak dengan anuan. You bertekak lepas tu you balik rumah. I kalau bertekak dengan dia nak balik mana? Pernah keluar ni Wan Azizah. Sebab itu sekarang Anwar gunakan modus operandi yang sama. Takkanlah dia nak letak Wan Azizah pula di timbalan presiden. Tak kena gaya. Jadi selain Wan Azizah, Nurul Izzah. Itu sebab dia. Itu sebab sebenarnya. Ada yang kata Nurul Izzah itu capable. Dia competent. Dia boleh jadi timbalan presiden. Apa masalahnya dia jadi timbalan presiden? Masalahnya dia anak presiden. Presiden bapa dia. Bapa presiden, anak timbalan presiden. Dalam dunia tak pernah berlaku. Itu masalah dia. Dari segi capability, okey. Lee Kuan Yew Singapura. Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura tu. Kuat di Singapura. Lebih kuat daripada Anwar sekarang jadi PMX. Dia kontrol Singapura lagi kuat daripada Anwar sekarang jadi Perdana Menteri. Anak dia pun pandai. Lee Hsien Loong yang selepas jadi Perdana Menteri, bukan selepas dia, selepas Goh Chok Tong. Padahal Lee Hsien Loong boleh terus jadi Perdana Menteri selepas Lee Kuan Yew. Dia capable, dia Cambridge. Dia lagi hebat, dia berkelayakan. Tapi mengapa Lee Kuan Yew tak lantik terus anak dia? Mengapa dia tak lantik Lee Hsien Loong jadi timbalan Perdana Menteri masa dia Perdana Menteri? Sebab tak boleh. Dari sudut apa pun tak kena. Dari prinsip good governance, dari prinsip conflict of interest. Izzah tu belum lagi jadi timbalan presiden. Ya, sekarang ni sedang kempen. Okey. Bila dia jadi timbalan presiden, ada orang kata dia menang. Menanglah. Dia masuk memang menanglah. Ya. Ada yang kata ini bukan nepotisme. Sebab dia dipilih, bukan dilantik. Macam-macam alasan. Saya kata iyalah dia dipilih. Dia dipilih oleh siapa? Oleh perwakilan. Perwakilan mana? Perwakilan Parti Keadilan. Siapa Presiden Parti Keadilan? Bapa dia. Siapa yang bagi watikah kepada orang-orang perwakil PKR yang nak jadi calon? Presiden Parti Keadilan. Siapa Presiden Parti Keadilan? Bapa Nurul Izzah. Siapa yang berani yang masuk politik dalam Parti Keadilan sekarang, yang ada cita-cita jadi wakil rakyat, yang mau jadi wakil rakyat, yang berani tentang Nurul Izzah? Sebab yang sign watikah tu bapa Nurul Izzah. Itu nepotisme. Walaupun dia dipilih, tapi dia dipilih oleh kelompok mereka yang terbelenggu dengan kepentingan yang dipegang oleh seorang presiden. Jadi tak betul. Tak boleh. Cara apa pun. Dia menang timbalan presiden. Anwar presiden, dia timbalan presiden. Cuba bayangkan. Ada masalah Anwar. Izzah pertahankan. Pertahankan sebagai siapa? Sebagai timbalan presiden? Sebagai anak presiden? Mana dia? Mana garis pemisahnya? Tak ada. Memang masalah. Sebab itu tak pernah berlaku dalam dunia. Anak ganti bapa itu berlaku. Pernah berlaku. Tapi anak timbalan, bapa ketua, tak berlaku. Ini akan berlaku dalam Parti Keadilan. Sebab apa? Sebab kepala ada songsang. Ini sebab sebenar. Anwar boleh kata, dia belum buat lagi kenyataan. Saya tahu dalam sehari dua ni dia akan buat. Saya tak tahu.
Ini kerja-kerja mereka. Saya dah buat keputusan. Saya dah bagi tahu pun jangan lawan Rafizi. Ini semua dia sembang. Dia ketimbang. Mana dia tak tahu. Okeylah kalau dia tak tahu. Sekarang dah berlaku. Dia boleh stop. Dia boleh hentikan. Dia boleh panggil anaknya. Jangan. Tak pernah berlaku. Takkan aku jadi ketua, bapak kamu jadi timbalan aku. Dia boleh stop. Kalau dia tak tahu. Dia tahu sebenarnya. Saya tahulah dia tahu. Tapi kalau kata pun lah dia tak tahu. Mengapa dia tak stop sekarang? Mengapa dia tak stop? Sebab apa dia tak? Sebab memang dia nak macam tu. Sebab apa dia nak? Sebab dia tak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan. Bukan sebab dia suka sangat. Dia tak ada pilihan. Anwar bukan tak tahu. Orang akan marah. Apa yang Anwar tak tahu? Saudara ingat Anwar bodoh sangat. Dia tak faham semua ni. Dia tak tahu orang akan maki dia. Dia tak tahu orang akan maki anak dia. Dia tahu semua ini. Tetapi mengapa dia buat? Kerana tidak ada pilihan. He has no choice. Dia tidak ada pilihan. Sebab apa? Sebab dia banyak masalah. Dia ada banyak masalah. Masalah yang kita nampak, kes Yusof Router. Yusof Router. Anak kepada kawan dia. Guru dia. Cucu kepada guru dia. SM Idris. Sebuah NGO CAP. Penang yang terkenal. Yang merupakan guru kepada Anwar. Dia kali pertama jumpa Yusof Router pun di rumah SM Idris. Masa tu almarhum SM Idris masih hidup lagi. Saya dapat semua maklumat ini. Daripada situlah pandangan kali pertama, macam mana dia ajak yang Yusof kerja dengan dia. Jadi masalah. Yusof Router buat affidavit. Dia kacau. Gangguan seksual. Lepas tu pukul. Pegawai-pegawai pukul. Pegawai-pegawai Anwar pukul Yusof Router. Yusof Router bawa ke mahkamah. Dia menang kes. Lepas tu dia saman Anwar. Mula-mula dia buat report polis. Anwar buat tak tahu. Dia pergi balai polis. Buat poligraf. Apa dia poligraf? Poligraf tu ujian. Sama ada kita bohong ke tidak. Dia sanggup buat. Ini budak anak muda ni. Dia sanggup buat. Saudara ingat senang nak lawan Perdana Menteri. Senang nak lawan Anwar Ibrahim. Dia tak jadi Perdana Menteri pun orang takut. Kan? Orang kaya, orang belagak, berlawan semua. Tapi ini anak muda. Tapi dia silap pilih. Ini anak muda bukan sebarang anak muda. Cucu kepada SM Idris. Tokoh hebat yang lawan Amerika bertahun 60-an. Dan ini maknanya betul lah. Kalau tak betul, dah lama polis keluar kan? Dia akan, dan tak puas hati. Dia saman Anwar Ibrahim. Dia saman Anwar dalam mahkamah. Bulan 6 ini full trial. Perbicaraan penuh dalam mahkamah. Dia akan keluarkan semua ni. Tentang poligraf, tentang polis report dia, tentang apa yang Anwar Ibrahim buat. Ini Yusof Router. Mana dia sekarang? Dalam penjara. Setahun dalam penjara. Sebab apa? Sebab dia lawan. Sebab apa dia dalam penjara? Tiba-tiba dalam kereta dia ada dadah. Dalam kereta dia ada pistol palsu. Nak dengar cerita pun cerita dongeng. Bukan pistol betul, pistol palsu. Dalam kereta. Masuk bicara. Dah habis bicara. Sekarang 12 hari bulan Jun, tunggu keputusan. Apa dalam perbicaraan? Tak ada kes. Apa dalam perbicaraan? Tak ada saksi. Polis gagal menampilkan seorang saksi pun. Yang boleh menunjukkan Yusof Router ni pernah pegang dadah itu. Tak ada. Okey, tak ada saksi yang boleh ditampilkan. Forensik. Kamu tak nampak orang pegang, mesti ada tanda ibu jari. Buat forensik. Kepada dadah dan alat dan pistol dan sebagainya. Ada forensik. Polis kata, tak ada. Forensik pun tak ada. Saksi hidup seorang pun tak ada. Forensik pun tak ada. Kereta, kata Yusof Router buka kereta. Dia sendiri buka kereta. Kata gunakan manual sebab remote rosak. Guna manual. Sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah pintu kereta kiri. Bawa kod. Kereta bawa pergi kod. Tengok kereta. Pintu sebelah kiri. Lubang kunci pun tak ada. Macam mana yang boleh buka pintu kereta? Anda dah membohong. Jadi kes itu kes yang palsu. Keputusan akan ada 12 hari bulan Jun. Apa maknanya saudara ni? Maknanya satu usaha dibuat untuk menutup kepincangan seorang Perdana Menteri.
Ini ketakutan dia. Dan kerana ketakutan inilah dia boleh buat kerja gila, anak dia jadi timbalan presiden. Dia presiden. Itu sebabnya. Dan ini bahaya, saudara. Kita ada seorang Perdana Menteri yang dalam ketakutan memimpin negara, bahaya. Dia akan buat macam-macam lagi perkara gila. Saya buat putusan masuk PAS daripada Indonesia. Saya masa tu dah tinggal dalam Malaysia. Saya ada banyak kerja di Indonesia. Kan, parti dah macam-macam masuk. Saya cukup lah. Dia pun dah jadi Perdana Menteri. Kan, dulu sama kita reformasi lah. Kan, macam-macam lah berjuang. Saya kata okey lah. Dia dah jadi Perdana Menteri. You buat lah semua. Tapi bila saat lagi hari ke hari saya tengok. Pertama dia lantik abang saudara Hakim, Datuk Hakim lah. Kan, jadi timbalan Perdana Menteri. Satu hal lah. Kan, dia lantik dia jadi Menteri Kewangan lah pula. Satu demi satu. Tak apa lagi. Tapi bila dia buat kezaliman. Tangkap Datuk Sanusi, Menteri Besar Kedah. Pukul 2 pagi, 3 pagi. Itu kezaliman. Itu kita tak boleh pertahankan. Tak boleh kompromi sama sekali. Wala tarkanu ila lazina zalamu fatamassakumun nar. Bab zalim cenderung pun tak boleh. Siapa aja? Dia aja saya. 10 tahun kita round, masuklah di Telemong ni. Kita round. Ya, dengan Angkatan Muda, keadilan, kita lawan kezaliman sebagainya. Dia jadi Perdana Menteri, dia buat kezaliman. Hishamuddin Rais, kawan saya dalam ISA. Kawan dia juga. 10 tahun kawan dengan Anwar Ibrahim. Daripada tahun 70-an. Lagi. Duduk penjara di luar. Balik kena tahan ISA. Kebetulan sama dengan saya. Pertahanan Anwar. Kawan Anwar. Tetapi bila dia kritik Anwar tentang Black Rock dan sebagainya, rumah dia kena gadah. Kena geledah. Hishamuddin Rais. Mana atas kawan sendiri pun dia boleh buat kezaliman. Masa itu saya buat keputusan, cukup. Saya kena balik. Dan saya balik, saya jumpa kawan Adi dan kawan lama tu Idris, Taqiyuddin dan kawan lain. Saya buat keputusan, saya masuk PAS. Itu sebabnya. Sebab kezaliman yang dilakukan. Bila lawan kezaliman, memang saya kena bersama PAS. Takkan bersama UMNO pula lawan kezaliman.